Sabah sekali lagi bergolak dengan isu integriti. Video yang dikaitkan dengan Timbalan Ketua Menteri 1 Jeffrey Kitingan tular didakwa melibatkan transaksi wang RM1.78 juta berkaitan lesen perlombongan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki sudah arahkan siasatan segera. Kedua-dua pihak Jeffrey Kitingan dan usahawan yang menedahkan video itu akan dipanggil beri keterangan. Jeffrey menafikan tuduhan, mendakwa ia hanya set up untuk jatuhkan reputasi beliau. Tapi persoalannya, skandal sebegini datang pada masa yang cukup sensitif, PRN Sabah makin hampir. Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diterajui Haji Jino kini sedang cuba yakinkan rakyat bahawa mereka adalah pilihan stabil untuk negeri ini. Tapi bila Timbalan Ketua Menteri sendiri dikaitkan dengan dakwaan rasuah, ia memberi risiko besar kepada keyakinan pengundi. Sabah memang sudah lama dibayangi skandal. Dari isu balak, lombong sehinggalah projek pembangunan yang tak kesampaian. Setiap kali muncul kes baru, ia mengingatkan rakyat bahawa janji politik bersih masih belum ditepati. Kalau GRS gagal tangani isu ini dengan telus, pembangkang pasti akan guna ia sebagai peluru dalam kempen pilihan raya nanti. Dan imej kerajaan perpaduan di peringkat pusat juga mungkin terpalit kerana GRS adalah sekutu penting di Sabah. Sekarang rakyat Sabah berdepan pilihan. Adakah mereka masih mahu beri mandat kepada gabungan sedia ada atau hukum melalui peti undi? Apa pandangan anda?